Okey, kita nak pasang kipas ni dekat siling atas tu. So kita kena pasang bracket ni dekat sini. Tapi sebelum tu kita kena masukkan cover ni dekat sini dulu. So macam biasa kita buka dulu skru dia ni. Okey, kita buka dulu skru dia supaya dia tak sangkut. So, kita masukkan kabel ni dekat sini. So kita masukkanlah dulu lubang kat lubang dia ni. Kabel dia semua ni. Okey, nak ke bawah. Okey, dah siap macam ni. Then kita buka ni. Okey, kita tengok barang dia. So ni kemudian kita ambil yang ini, skru ni, wasir dengan spring wasir satu dengan nut satu. Okey, kita pasang kat sini. Dia ada dua permukaan, satu rata, satu lagi melengkung. So kita gunakan yang melengkung ni, dua belah ni kat sini. Ni tengok lubang ni ada kan, kita ikut lubang dia sama. So kita masukkan skru ni. Okey, masukkan skru, masukkan wasir, masukkan wasir spring, dan masukkan nut. Okey, kita ikat kita ikat sampai ketat. Aku rasa ni saiz besar sikit lah, sebab macam saiz 12 ni. Saiz 12 atau 11 ni. Okey, nut ni saiz 12 dengan skru tu. So aku guna spanner aku yang ni. Satu untuk tahan, satu untuk ikat 12. So kita ikat ketat. Di sikit. Okey, dah ketat. Okey. Lepas tu dia ada bagi pin. Pin ni macam biasa pasang macam ni. Nampak Okey, kejadian dia macam ni. Tahu dia punya lekuk dia mesti masuk sini. Ada orang dia pasang kat sini dia punya lekuk ni kat sini. Sebenarnya macam gini. Okey. Okey, getah ni kita masuk dulu kat sini Okey, kemudian satu tangan kita standby skru ni. So kita masukkan Okey, macam gini Nampak tak tadi masa aku naikkan tu? Okey. Kita pasang getah ni dulu kat sini tadi. Lepas tu baru kita naikkan kipas ni, terus masuk dekat celah getah ni, kita masukkan skru ni. Okey, macam ni kita dudukkan dia. Kemudian kita ambil pasir. Ambil wasir spring satu. Tu wasir spring wasir spring. Wasir spring. Kemudian nut. Okey, kemudian kita ikat saiz 12 tadi ni. Okey, aku dah ikat ketat Aku rasa macam dah terlebih ketat aku ikat ni Okey.
Kemudian dia pun ada klip ni juga. Tekan ke bawah. Okey, macam ni Okey, dia dah safety dah. Kemudian kabel ni kita belitkan. Okey, ni sini aku belitkan. Lebih kurang je. Ni dia. Aku ikat skru ni kabel dia yang aku belit ni tadi ni. Skru yang mula aku cabut tu kat batang besi ni. Ni dia, aku ikat kabel ni. So dah ikat ketat. So kita pasang kabel ni pula kabel elektrik ni. So wire ni kau tengok dia punya ujung wire dia. Dia dah memang dah buat macam ni. So kita tinggal masukkan je. Masukkan je kat dalam ni. Kalau tak cukup buka skru ni, kita buka lah skru ni untuk bagi dia masuk senang. Okey, ni aku dah siap pasang dia urutan wirenya. Hijau dengan hijau kuning ni bumi, hitam dengan biru ni natural, dan kuning ni live dengan coklat. So kita sumbatkan ke dalam ni. Okey, kemudian kita naikkan dia. Naikkan dia agak-agak je. Okey. Kemudian kita cari tempat skru tu. Ni dia. Kita masukkan balik skru dia. Kemudian kita ikat. Okey, dah siap aku dah ikat dah skru ni. So bahagian atas ni dah pun siap. Okey, inilah dia rupa dah siap pasang. Okey, regulator box ni aku belum buka lagi. Sebenarnya kita dah boleh on dah. Kipas ni sebenarnya dah boleh hidup dah. Okey, kita cuba hidupkan. Okey, kita onkan switch DB ni. Kita tolak ke atas. Okey, tadi dah berbunyi. Tengok dia dah berbusing Okey, jadi sekarang ni aku nak tunjuk macam mana kita nak buka kapasitor ni. Tak nak guna dah kan sebab kita guna remote. So apa yang kita kena buat? So skru kita buka dulu. Okey, kita dah buka skru, kita cabut regulator ni. Okey, kemudian regulator ni dia wire dia dua je. Ni. Dua daripada regulator. Dua daripada wire dinding ni. So kita cabut wire regulator ni yang warna coklat ni dulu. Okey, dua ni kita cabut Okey, kita dah cabut, kita ketepikan. Okey, kemudian kita buka tapak ni. Kita buka skru ni dua kita buka. Kemudian wire ni pun kita cabut Kita buka dia punya ni skru dia ni. Kita cabut. Okey, aku dah cabut konektor ni. So dia dah cabut, lepas tu kita keluarkan tapak ni. So tapak ni dua-dua kita ketepikan. Jadi sekarang ni kita buka switch ni. Kita buka switch ni Tompel daripada tepi. Okey, kita buka skru dia. Skru dia ni kita buka. Dua skru ni kita buka Okey, bila kita dah buka ni, so wire ni kan yang kat luar ni, so kita tarik keluar. Kita tarik keluar wire ni. Okey, ni wire yang dekat luar ni tadi ni. So wire yang ni ni tengok dia ada sambung kat sini nak bagi panjang wire ni. So, kita boleh buka ni. Buka wire ni, so wire ni kita keluarkan. Okey, kita cabut wire ni, kita buka dulu skru dia.
Tu kita cabut. Okay, wire ni kita tak guna, tapi wire ini tadi ni dengan ni kita cantumkan. So wire ni dua tadi kat luar macam gini. Kita tinggal cantumkan je, tapi kita cantum kat dalam ni, lepas tu kita sembunyikan belakang ni. Okey, kita masukkan. Okey, maknanya wire daripada switch ni, wire dia terus pergi ke kipas. Ni pergi ke kipas. Okey. So kita sembunyikan kat belakang ni. Sembunyikan molek-molek macam ni. Kita ikat balik skru dia. Okey, kita dah ikat skru dua ni. Kita masuk balik cover dia. Okey, siap sudah. Okey. So regulator dah tak ada. So kita guna switch ni macam biasa. Okey, lubang-lubang ni semua kita boleh tampal. Kita beli simen yang dalam simen putih yang dalam tapuri kecil tu, dekat hardware ada jual. Benda tu aku rasa tak sampai RM10. Boleh je tampal ni. Kalau kita tak nak guna lubang-lubang ni semua, kita tampal. Jadi dah tak nampak dah. Okey, aku nak guna satu lubang ni. Yang ni sebenarnya aku akan beli simen, aku akan tampal. Satu lubang ni aku nak guna untuk aku letak ni. Dia punya holder ni. Kan dah siap ni kan. So aku akan lekatkan kat sini. So ini skru lama dia kat sini kan, aku guna. Okey, dah siap remote-nya. Okey, remote-nya kita tinggal masuk sini. Tu dia. Okey, dah siap dah. So, jap aku try on kan BB dia. Okey. Kemudian kita on kan switch. Tu dia. Berjaya kita punya wiring tu berjaya. So cuba kalau kita tekan remote daripada sini, kita tak payah cabut remote Kita tak payah cabut remote. So kita tekan je dari sini, boleh tak? Kita tekan turbo nak guna turbo. Boleh. Ada bunyi tadi ting tu kan, makna boleh. Kipas pun dah makin laju. Okey, alhamdulillah. Kita dah siap buat macam ni. Dengan wiring dia sekali kita dah directkan. So regulator ni bolehlah kita guna pada tempat lain dengan kipas lama tu. Okeylah, sampai sini saja video aku pada hari ini. Aku harap korang semua boleh faham dengan video ni. Diharap video ni bermanfaat. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.